Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Shiny Gamer. Hari ini kita akan main 99 Nights in the Forest dengan Fatiah Gamer. Saya tengok dah ramai orang yang main, jadi kita orang pun nak main lah. Dan saya pun pernah main juga. Nanti mungkin saya akan buat juga dengan lagi seorang kawan tu, hanya dia tengah busy. Dan sebelum kita start, jangan lupa like, share and subscribe. Okay? Dan sorry, dah lama tak buat video. Saya asyik hantar short sebab biasalah saya busy sikit. Dan kalau korang nak suruh saya main game apa-apa yang lain, yang selain dari game yang saya pernah main, bolehlah bagi tahu ya. Boleh komen. Kita akan main dengan Fatiah Gamer. Jom kita masuk. Dia kena create dulu. Claim dulu. Kita main berdua je. Dia tak ajak adik dia kot. Tapi tak apa. It's okay. Kita try. Saya tak adalah pro sangat ya guys. Hanya it's okay. Kita ada orang pro kat sini. Wow, laginya. Okay, mula-mula macam biasa. Kita kena potong pokok dulu. Tapi saya suka pancing ikan lah. Jom tengok ni rumah apa ni. Jom kita masuk sekejap. Saya tak tahu macam mana Fatiah main. Sebab dia kan dah pro sikit. Jadi kita tengok. Saya nak tengok barang-barang yang ada kat sini. Bagi saya ambil. Open the door please. Kita curi kayu sikit kat sini. Wish, wolf. Nanti mungkin saya boleh collab dengan dengan sepupu saya, dengan kawan-kawan yang lain juga. Kalau korang nak boleh komen, okay? Marilah. Fatiah dah hilang dah. Mana dia? Kita tak nampak dah. Tak apa. Sementara tu kita korek kat dalam ni dulu. Kenapalah saya pergi pakai spray note tu ni. Kita ambil barang-barang dulu. Okey, mari kita tengok lagi. Dah malam dah. Terkejut saya. Tak apa. Day 1 ni malam dia tak seram macam yang day lain. Okey, jom kita tengok. Ada chest kat sini. Mari kita buka. Kita tengok kita dapat apa. Tapi malam dia agak seram. Kita ada dapat armor. Armor je ke? Tak apalah. Ada door lagi. Apa benda? Tak ada barang ada. Kekosongannya dalam ini. Kita ambil lah kerusi kat sini. Macam biasa. What is that? Nampak kan tadi? Apa benda tu? Kita pakai light lah. Saya tahulah tak ada apa-apa lagi. Walaupun dekat. Fatiah, ini barang-barang terpakai. Ambil. Jangan. Okay. Tak ada dalam ni. Pagi dah, terkejut. Kalau di pagi pun mari kita tanya Fatiah, nak selamatkan budak tak? Okay, kita tanya dia dulu. Kalau dia nak, kita join lah. Lupa nak makan lah. Ya Allah. Tengok main game ni boleh lupa nak makan guys. Boleh tapi nanti je. Okay. Beli map Sandir Compass dulu. Okay. Fatiah nak satu. Hey. Bro, I want one. Nak satu. Ini memang untuk saya. Don't run. Thank you. Kita ambil good set.
Ini serius ke pula ini? Lupa tak nampak ni. Saya rasa tak boleh pergi belah sini lagi kot guys. Sebab agak bahaya. Ada wolf kat situ. Wih, makanan ni mesti Fatiah buatkan tadi. Jom kita ambil, kita masak dekat sana. Pokok. Mari sini. Okey, tanam. Boleh. Spektik. Kena masuk dalam badan orang. Maksudnya dalam set. Fatihah, where are you? Okey, jom kita tengok jalan cerita. Somewhere deep in the forest. Oh ya. Itu apa panggil tu? Serigala kan? Alamak, lupa lah. Hey Fatiah, where you go? Where you go? Dan mana armor saya tadi? Saya rasa dah take kan? Jomlah kita tangkap ikan guys. Saya suka tangkap ikan. Bench. Wow, ikan ada guys. Mari kita open door and take the road. Okay. Kita ambil road. Kita pancing. Sundial tu apa benda sebenarnya? Yang macam malam pagi tu ke? Yang timer tu? Fatihah, kalau ambil apa-apa, dia mesti tinggal makanan kat situ. Kesiannya makanan. Kita ambil je lah. Tapi tengoklah kalau muat set ni. Pula ikan jangan makan. Nanti kalau kamu makan, kamu kesian. Sambung kutip makanan kat sini. Biar. Tapi serius, saya memang tak nampak Fatiah sekarang ni. Lupa nak makan macam saya kata tadi. Wow, banyaknya makanan terapung. Sekejap, tengok api tu ada berapa ni? Kita kena speedrun sikit kat sini. Nak melaju guys. Saya memang nak buat yang wolf. Ui, Fatiah kat sana lagi. Saya dah tak ada bandage. What is this? Okay, jom kita tengok cerita dia. Somewhere deep in the forest. Budak apa ni? Squid Kid pula dah. Bukan. Apa nama dia? Dino Kid. Ya, Dino Kid. Dan siapa-siapa ke. Tapi kita tengok view location ni je. Yes, ini Dino Kid. Something mystery is flying. What is that? Itu kapal alien ke tu? Yes, itu bukan kapal alien ke? Sebab saya baru perasan yang 99 Nights ni dia kan update baru. Jadi saya tak main lagi. Ni baru main lah. Saya main yang update baru untuk record. Lari, selamatkan diri. Ya Allahu Akbar. What are you doing there? Kita ambil je semua barang kat sini. Mana dia pergi? Dia balik rumah ke? Balik rumah pula. Tak balik campfire ke? Macam mana saya nak tolong ini habis saya? Sister. Pergi cari budak tak ajak tu. Go kat T.O. comel. Macam mana dia tembak? Dia tembak di sana. Kita ambil barang. Dia ambil budak, okey? Dah ambil budak ke? Ya Allah, saya tak tekan E pun. Bandage. Hey, tinggalkan saya. Tak apa. Saya tak tahu di mana. Tapi saya nak balik dulu. Tu dia kat depan tu. Kraken Kid? Awak Kraken Kid? Okay, jadi tengok. Missing child has been rescued. A mysterious group makes free. Malam ni Lawan saya. Kita ketuk dia sini pula. Bro, nyawa saya amas.
sibuk dalam kemah. Pandai. Kita tembak ni. Ambil tu. What is that? Perakai. Jadi kita boleh potong dua terus. Oh, pet trader. Mari kita ambil. Hey. Jatuh. Janganlah jatuh. Nak bagi pet je. Hey, brother. Tempat permainan dia dah lama. Oh, ada chest atas ni. Jom kita tengok chest apa. Alamak, day 7 ni dah bahaya. Baik, kita kena balik rumah. Balik rumah lagi. Masukkan dalam ni. Okay, jom balik rumah. Biarlah guys, saya panggil je lah balik rumah. Tak serius, wolfpack tadi tak boleh. Ish. Apa tadi warna merah tu? Ish. Ini. Oh, ini yang baru tu. Dia je kambing guys. Oh yelah, yang saya kata tu rusa. Bukan wolf. Sorry guys. Terlupa panggil nama dia. Saya nak try savekan budak. Tapi saya takut nanti saya tak adalah banyak barang sangat. 1117 meter belah sana. Oh my. Macam mana dia tukar sana jadi pokok dah macam tak apa. Macam tinggal kayu je. Sini elok. Tangkap ikan lu. Astaghfirullahaladzim. Baik. Wow. Jom kita open guys. Kita tak pernah ambil chest yang ni. Weh. Diamond. Tengok ada lagi satu budak je ke yang kita tak selamatkan lagi? Budak apa ini? Koala kid. Koala kid guys. Mari kita tengok koala kid. Oh, koala kid belah sana. Ni mesti ambil kayu je kan? Fatih balik. Saya tak nak lawan seorang. No way. A mysterious group made its way towards your campfire. Kita tengoklah cerita ni dulu. Ni orang merah ini. Dia punya intro dengan outro lambat. Fatih dah sampai dah. Bro. Jangan bakar saya. Janganlah bagi saya buat post ni. Thank you sister. Okay. Hai budak. Hai. Comelnya awak. Jom masuk kemah. Tinit. Kita berehat dalam kemah. Kalau nak keluar kita buat ni dulu. Kalau korang nak buat Squid Game season 3 tu, korang komen dekat bawah ya. Why? Cantik baju. Macam warna dia. Tak nak tanda. Ya Allah. Segala cakap. Sakit. What is this? Dia nak dari mana ni? Kalau kita boleh naik. Dalam ni. Apa benda di dalam ni? Kosong. Ni kita nyuruh berada dalam ni. US. Bro, dia tak takut lampu. Kenapa dia tu macam tu? Bye-bye. Satu-satu dah. Kenapa dia tu pergi situ? Dia maju ke? No.
Okey lah guys. Saya rasa sampai sini saja dulu. Kita orang dua dah ada bandage ni Tapi tak boleh. Tapi dah tak boleh. Itulah. Nah. Okey lah guys, saya rasa sampai sini saja dulu. Sebab kita orang dua dah tak ada orang untuk revive. Dan ya, nanti kalau saya rajin, saya mungkin main lagi dengan Fatihah. Ya, ini dia. Wow, dia 212 hari. Okey guys, saya rasa sampai sini sahaja dulu. Saya dan Kak Teo ini. Tak apa, nanti saya akan hantar lagi video kalau ada game yang best, saya akan buat. Okey. Ini saya baru comeback ini first comeback video saya. Dan minta maaf kalau bosan. Okey. Minta maaf kalau bosan ke apa ke. Saya harap korang seronok lah tengok kita orang berdua ni dah comeback balik. Saya macam agak ngantuk sikit. Sebab sejam. Jadi dia macam penat sikit lah. Okay lah. Bye bye guys. Assalamualaikum. Jumpa di video seterusnya. Bye bye.